sikit ciri-ciri imej dan keterampilan yang baik. Okey, antaranya adalah pakaian sukan kemas dan sesuai, disiplin dalam latihan dan pertandingan, bertingkah laku sopan, menghormati lawan, juga mengamalkan gaya hidup sihat, bertindak profesional ketika menang ataupun kalah. Itu adalah ciri-ciri imej lah dan keterampilan yang baik kepada atlet-atlet yang mungkin terlepas pandang. Mungkin kita boleh refresh balik bagaimana nak menjaganya. Okey, pada masa yang sama juga, sebenarnya imej dan keterampilan dalam sukan ni dia membantu khususnya kepada atlet sukan itu sendiri di luar padang. Dia memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Pada masa yang sama dia membina kerjaya sukan itu sendiri dan sedikit inspirasi kepada golongan muda lah khususnya. Dari segi pakaian mereka, keterampilan mereka, dan juga kadang-kadang kita lihat cara atlet itu bersikap positif tu menjadi contoh yang baik kepada kita.